Beria merupakan nadi tongkat agenda pembangunan negara bagi melahirkan insan yang cerdik. Beria adalah kunci utama menyuntik semangat harapan dalam mengembangkan potensi mereka pada masa hadapan. Golongan beria bukan sekadar pewaris tetapi membawa suara anak muda kepada pencetus perubahan. Kita yakin menaruh harapan dalam mengangkat perjuangan aspirasi belia sesebuah negara. Kerajaan negeri perlu melangkah segala inisiatif yang dilaksanakan bagi mencolakkan usaha program pembangunan belia di peringkat akar umbi sejajar dengan aspirasi kerangka agenda Pelan Hara 7 Sabah Maju Jaya. Dapatan kajian Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (ILES) pada tahun 2022 mengangkalkan pulata populasi belia Sabah sebanyak 2.07 juta orang atau 13.84% berumur 15 hingga 40 tahun daripada 14.9 juta penduduk belia di Malaysia, sekaligus menduduki takat ketua tertinggi di negara kita di peringkat ASEAN. Kehadiran ini memberi implikasi penting kepada pembangunan negeri Sabah, malah menyumbang secara signifikan kepada kekuatan belia di peringkat nasional. Belia harus menumbuhkan aktiviti yang diselaraskan kerajaan negeri bagi menambah cakna pengetahuan. Menerusi Pembentangan Pelancaran Negeri Sabah 2025 yang dibentangkan pada November tahun lalu, sebanyak 16.75 juta ringgit diperuntukkan setakat ini daripada peningkatan 16.89 juta ringgit pada tahun sebelumnya bagi tujuan memperkasa pembangunan belia, iaitu melaksanakan berbagai aktiviti ditawarkan selaras dengan Dasar Belia Sabah. Dasar Belia Sabah merupakan satu inisiatif di bawah Kementerian Belia dan Sukan Sabah (KBSS) melangkah 12 domain utama khusus bagi pembangunan belia, iaitu kepimpinan, pendidikan, pembangunan kemahiran dan keusahawanan, kesukarelawanan, kesejahteraan komuniti, kecemerlangan peribadi, integriti, alam sekitar, rohani dan perpaduan. Terbaharu, kerajaan negeri akan melangkah enakmen pembangunan belia Sabah bagi mengukuhkan pengurusan organisasi belia serta menumpukan cabaran demografi semasa mengikut pergubalan undang-undang. Pihak kementerian dengan kerjasama Majlis Belia Sabah MBS dan Inkubator Kepimpinan Belia Sabah ICAPS memperkenalkan inisiatif mengasaskan sebagai persediaan mengambil alih tampuk kepimpinan muda seperti Dewan Belia Sabah dan Felo Sabah Maju Jaya SNJ yang kini memasuki edisi ketiga. Pendedahan ketua-tua ini sangat signifikan, menunjukkan pengalaman yang luas dalam menyampaikan segala mesej dan bentuk dasar untuk bersedia menyumbang kepada masa depan negeri. Namun, objektif dan pelaksanaannya berbeza. Kerajaan akan memantau setiap penyertaan belia melalui berbagai program berkolaborasi antara Majlis Belia Sabah MBS, badan-badan gabungan serta Persatuan Belia Akar Umbi. Dari sudut modal insan, berbagai insentif dilaksanakan bagi memperkasa pembangunan modal insan untuk kegiatan, kemahiran dan keusahawanan. Inisiatif yang sedang dipergiatkan adalah Skim Jaya Usahawan Belia Sabah (Syahbas). Syahbas mula diperkenalkan pada 2022, kini telah memasuki fasa kedua memperuntukkan dana permulaan sebanyak RM2,000 setiap penerima berumur 18 hingga 40 tahun untuk mengembangkan urusan perniagaan mereka. Sehingga tahun ini sahaja, sebanyak 2,655 penerima telah memohon secara atas talian di bawah inisiatif ini. Selain itu,
latihan kemahiran seni cahidan kreatif dan kursus kemahiran jangka pendek dan jangka panjang turut ditawarkan KPSS kepada wakil pria untuk meningkatkan peluang tenaga kerja sesuai kehendak relevan dengan pasaran kerja semasa. Sepanjang 172 kursus kemahiran dan latihan vokasional TVET tersedia dengan sasaran penyertaan mencecah hampir 35,000 kelatuan pria Sabah setakat ini. Hal ini memastikan para pria tidak tercicil kesempitan hidup di samping mencana pendapatan ekonomi negeri ke tahap lebih kukuh. Pelaksanaan inisiatif pemerkasaan pria oleh berbagai pihak dijangka memberi kesan yang mampan kepada wakil pria di Sabah pada masa hadapan. Sasaran ini mampu dicapai dengan mencipta ruangan diskusi untuk berkongsi idea atau pendapat serta bekerjasama dalam pengendalian sesuatu projek. Sesi dialog antara generasi diadakan bagi membimbing para pria bersemuka daripada pemimpin berpengalaman dan memperkukuh kerjasama antara pihak serantau dan antarabangsa. Insentif bantuan kewangan, perbetulan, beasiswa dan pembiayaan mikro disediakan untuk membantu pria mendapat sumber kemudahan berbagai cara. Kerjasama melalui pihak kerajaan negeri dengan agensi jabatan dan kementerian sudah pasti menyakitkan peranan pria melahirkan generasi berdaya saing dan bermutu tinggi. Pihak Majlis Pria Sabah MPS menyeru saranan inisiatif untuk menghalang payah cabaran dalam berinteraksi dengan pria dari berbagai komuniti demi menyokong usaha strategik berterusan. Tidak lupa juga, pria P14 turut diberi penekanan polisi utama menghadapi cabaran inklusif kepada seluruh anak muda di Sabah selaras hala tuju negeri. Pendekatan ini mendengar komuniti pria yang terpinggir, merancang topik urus skala perbincangan dasar, menangani halangan sistemik, menawarkan peluang bimbingan yang berperanan, berkalahkan penyelesaian antara komuniti dan menyertai perlibatan politik dalam kalangan pria. Kesemua ini lebih menjurus berbagai cabaran kompleks dari sudut kematangan untuk membentuk masa depan sesebuah negeri kepada pelapis pria pada tahun-tahun mendatang. Generasi pria adalah mentan pewaris nusa bangsa sesebuah negeri. Mereka bukan sekadar bergerak masa kini, tetapi membawa arkitek pembangunan pada masa hadapan. Usaha dan sokongan melihat kesungguhan pria berintelek memandirikan tahap optimum ke arah cemerlang dan membentuk masa depan Sabah yang progresif. Kerajaan negeri terus berkating bahu menyediakan keperluan anak muda untuk mengalahkan dasar yang inklusif dan menyokong periktirafan sumbangan mereka. Dengan kerjasama patuh dari semua pihak, Sabah mampu membina sebuah ekosistem pembangunan pria yang holistik. Tidak mustahil golongan pria akan menjadi teras kepada kemajuan negeri secara lestari. Maka, inilah masa terbaik untuk memberi sokongan tanpa beberapa haki kepada seluruh wakil pria di negeri ini agar mereka terus menerajui dan mengangkat nama ke peserta lebih tinggi. Oleh itu, marilah kita mengukuhkan semangat benteng perpaduan terhadap arus perubahan anak muda. Marilah kita menggerak visi negeri dalam beberapa masa dekat. Marilah kita jadikan setiap usaha dan dasar pembangunan pria sebagai pelaburan jangka panjang untuk kesejahteraan dan kemakmuran negeri kerana masa depan anda terletak di tangan kita demi generasi akan datang.